بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يسر ولا تعسر وتامم بالخير. Alhamdulillah. Ya hamba mulia pada kasihi ya beli ikut mulu ya ayah ibu-ibu hadirin muslim-muslimat terutama Allah Taala. Alhamdulillah, malam ni kita dah masuk malam 24 atau 25 malam Safar 1448 Hijriah bersama dengan ni 12 Ogos tahun 2020. Sekali lagi Allah panjang umur, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah, apalagi bukan sekadar semaya 5 waktu, bahkan kita boleh duduk-duduk dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok hotel hadis gelap pun mak tapi alhamdulillah dapat hujan mencurah. Allah Taala datangkan ketenangan, datangkan tak ada lah air hujan, boleh kita gerak mari dan berhimpun seperti biasa di rumah Allah Taala. Malam Jumaat kita baca kitab hadis Riyadhus Shalihin, taman bagi Allah yang soleh. Kita dah masuk bab yang kelima, al-muraqabah, iaitu bab pengintipan. Allah Taala tu sentiasa mengintip segala amalan yang dilakukan oleh setiap hamba-hambanya. Dia ciptakan kita dan dia memerintahkan kita supaya kita beribadah. Dalam surah Al-Baqarah yang membaca pada rakaat yang kedua tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana manusia boleh berpaling, tidak beribadah kepada Allah, engkar kepada titah perintah Allah, sedangkan Allah Ta'ala ciptakan mereka daripada tiada kepada ada, daripada tidak ada apa pun hendak disebut, tuan. Akhirnya Allah ciptakan kita dalam rahim ibu kita dan dihidupkan kita. Kemudian Tuhan kata hidup ni sementara tunggu saat mati. Bila mati, bukan mati habis gitu, mati saja. Fa ahyaakum, dihidupkan kembali untuk kali kedua, dibangkitkan untuk dihisap segala amal ibadah. Thumma ilaina turja'un, kemudian kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima upah masing-masing di atas setiap amalan yang kita kerjakan sepanjang kehidupan kita. Dan insya-Allah minggu lepas kita dah baca hadis nombor 5, iaitu berkaitan dengan Allah Ta'ala itu sentiasa cemburu. Dan Allah cemburu bila seseorang hamba mendatangi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia buat dosa, maka Allah Ta'ala amat cemburu kepada hamba ni. Ini tanda sayang tuan, dan suami saya kepada isteri, ayah ibu saya kepada anak. Bila tengok isteri ataupun suami tadi melakukan perkara yang boleh mendatangkan kerugian dalam kehidupan, sama ada suami isteri ataupun keluarga, maka suami akan marah, isteri akan marah, tuan. Begitu juga ibu bapa dengan anak-anak. Apabila dia tengok anak dia lari daripada landasan yang betul, maka dia akan rasa marah, tuan. Rasa terkilan.
pego dia, bagi segala kemudahan kepada dia, tiba-tiba dia melakukan perkara yang kita tidak suka. Allah Ta'ala lagilah tuan. Dia menciptakan kita daripada tak ada kepada ada pula dia anugerahkan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala benda yang ada atas muka bumi ini, hadiah bagi kita. Allah Ta'ala ciptakan segala perkara tu dah sampai dalam lautan sana pun di seduk tu naik digunakan untuk sebagai bahan api, panggil sebagai minyak petroleum, gas-gas tu dah digunakan untuk kemudahan manusia. Jadi inilah Allah yang mana selayaknya dia marah apabila manusia berpaling daripada melakukan amal-amal soleh. Jadi dia sentiasa memerhati, melihat setiap daripada amalan hamba-hamba untuk dibalas. Amalan baik balas 10 kali ganda, paling kurang 10 kali lipat. Sehingga tidak ada hitungan banyaknya gandaan. Suka, gembiranya Allah. Tapi benda buruk, benda muka, Allah Ta'ala hanya balas seadilnya saja. Buat jahat, balas jahat. Buat satu, balas satu. Itu pun kalau mereka tidak bertaubat. Apabila mereka bertaubat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat daripada dosa ibarat dipadankan, dihapuskan segala dosa dan salah silap dia. Malam ni kita masuk hadis yang ke-6, hadis panjang tu. Minggu lepas pendek tak apa bagi. Tengok indahnya tu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kepelbagaian. Ada pendek, tapi pendek-pendek pun tu penuh dalam maknanya. Ini panjang tu, panjang lagi lah. Banyak tu kita dapat ambil pengajaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pusing. Masuk Isa kita berhenti ada atau bertakwa panjang bakal wali kerja ni kalau tak insya-Allah. Hadis nombor ni kalau surat 71 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Ya apa 5374 buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tak begitu banyak. Sesungguhnya dia yakni Abu Hurairah telah dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna thalathatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu ayyabtaliyahum fab'atha ilayhim malaka fa'atal abrasa faqala ayu shay'in ahabu ilayk qala lawnun hasanun wa jildun hasanun wa yadhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasana wa jildan hasana. Qala fa ayyul malu ahabu ilaik? Qala al-ibil aw qala al-baqaru? Syakka ar-rawi fa utiya naqatan ushara'a wa qala barakallahu laka fiha fa atal aqra'a fa qala ayyu shay'in ahabu ilaik? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadarani an-nasu famasahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasana. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-baqaru fa utiya baqaratan hamila wa qala barakallahu laka fiha fa atal a'ma fa qala ayyu shay'in ahabbu ilaik? Qala ay yaruddallahu ilayya basari fa ubsira an-nasa famasahu faraddallahu ilayhi basarahu. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-ghanamu fa utiya syatan walida fantaja hadani wa walada hadha fa kana li hadha wa'adin min al-ibil wa li hadha wa'adin min al-baqari wa li hadha wa'adin min al-ghanami thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi fa qala rajulun miskinun qad inqata'at biyal jibal fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal jilda al-hasana wal mala ba'ira atabalaghu bihi fi safari faqala al-huququ kathiratun faqala qasrat 72 tuan ka'anni a'rifuk
alam takun abrasa yaqdarukan nasu faqiran fa'ataka Allah wa qala innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin faqala in kunta kadhiban fasayyaraka Allah ila ma kunt wa atal aqra'a fi suratihi wa hayatihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alayhi mithla ma radda hadha faqala in kunta kadhiban fasayyaraka Allah ila ma kunt wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskinun wa ibnun sabirin inqata'at biyal jibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi radda alayka basarak syatan atabalaghu biha fi safari faqala qad kuntu a'ma faradda Allahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in aqastahu lillahi azza wa jalla faqala amsik malak wa annama batulitum faqad radiyallahu ank wa sakhita ala sahibaik muttafaqun alaih. Maksudnya kata Abu Hurairah, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Nabi di antara cara dia berdakwah, dia suka bercerita. Jadi kita ambil kaedah ni tuan-tuan, untuk kita nak bentuk diri kita, pasangan kita, anak-anak kita melalui riwayat cerita. Amal orang tua kita dia cerita tentang sampai muda-muda dia, susah payah dia membesarkan anak-anak. Ada kisah-kisah hari tuan-tuan jadi pengajaran kepada generasi yang akan datang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam direkodkan oleh Abu Hurairah. Dia cerita tentang cerita zaman dahulu kala. Nabi tahu mana? Daripada wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak royak kecuali ia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala kepada Nabi. Jadi ini cerita mari daripada Allah. Walaupun Nabi cerita tentang kisah ni adalah kisah benar, kerana Nabi ni zaman dia sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul lagi sudah dipanggil sebagai Al-Amin. Orang yang tak alim laut, tak alim nipu, orang yang jujur, seorang yang amanah. Maka apa yang diceritakan kepada kita ni kita boleh pegang, jadikan suri tauladan dan kita panjangkan kepada anak-anak kita juga. Cerita lain kita duduk sama-sama dengan anak kita musafir, maka kita boleh cerita ni tuan. Cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab 5 hadis ni. Sesungguhnya kata Nabi, ada 3 orang daripada keturunan Bani Israel. Bani Israel ni bini Nabi pun ada, kita ada cerita Safiyah bin Huyai bin Akhtab. Itu salah seorang daripada keturunan Bani Israel. Puak-puak keturunan Yahudi tuan-tuan. Bani Israel. Bani Israel ni asal daripada anak-anak Nabi Yaqub. Israel ni maknanya hamba Allah. Kalau dalam bahasa Arab Abdullah, tapi dalam bahasa Yahudi dia panggil Israel. Lepas tu malaikat-malaikat tu ambil daripada nama-nama dia panggil bahasa Yahudi lah tuan-tuan. Asal kebanyakan Nabi dahulu kala dia panggil Ibrani bahasa dia. Nabi dahulu kala tu tuan-tuan, 70% daripada kalangan Nabi dan Rasul tu daripada keturunan Bani Israel. Nabi Isa, Nabi Musa dan daripada keturunan Nabi, daripada keturunan Bani Israel. Jadi kita tengok Jibril, Mikail, Israfil, Israel tu dah. Semua tu mari daripada nama-nama bahasa Israel lah kita. Jadi itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu, hamba Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rezeki. Kata Mikail, nama hamba Allah Subhanahu wa taala malaikat yang mencabut nyawa. Israel, bila Israel datang memanggil, jasad terwujud. Nasib kan sebut tuan-tuan.
Israel mencabut nyawa. Ini Nabi cerita ada 3 orang daripada keturunan Bani Israel zaman dahulu kala. Allah Ta'ala uji ketiga-tiganya dengan ujian penyakit. Seorang Allah Ta'ala uji dengan penyakit sopok, penyakit kulit. Penyakit kulit ni macam-macam. Ada penyakit badan, ada kerai, ada gatal kulit. Ni penyakit sopok. Yang kedua, Allah Ta'ala uji dengan penyakit botok. Botok pun penyakit juga. Al-Aqra' bin Habis. Ada seorang sahabat baginda Nabi, nama dia Al-Aqra' bin Habis. Kalau panggil dia botok. Ni penyakit botok tu berambut. Dan yang ketiga, penyakit buta. Ni 3 penyakit yang Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala hendak menguji mereka. Allah Ta'ala uji juga kita. Macam-macam nak uji kepada kita, tuan-tuan. Ada orang dapat anak meninggal. Ada orang dapat suami bercerai. Ada dapat isteri bercerai. Macam-macam uji Allah Ta'ala ni. Yang kena pada kita. Maka Allah Ta'ala telah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Jadi Allah Ta'ala hantar. Selepas Allah Ta'ala uji dengan 3 penyakit hari, Allah Ta'ala hantar pula malaikat pula pada dia. Malaikat itu pun datang kepada orang yang sopok, orang yang penyakit kulit, dan berkata malaikat, apakah yang paling engkau sukai? Malaikat bertawa dia. Ni utusan Allah, malaikat. Malaikat tanya, dah mu kena penyakit sopok kulit, dia gatal, tak comel kulit ni, apa yang kamu nak? Jawab dia, aku nak kulit, warna kulit aku ni cantik. Kulit yang cantik dia. Warna yang cantik, kulit yang cantik, dan hilang apa yang aku sangat dipandang gigi. Orang tengok dia tu, jadi orang pandang hina kepada penyakit kulit ada tu, penyakit sopok. Macam-macam lah. Penyakit kulit ni ada badan dia luruh, daging ada, macam-macam jenis penyakit. Dipandang jijik oleh manusia. Di malaikat itu pun, moga Allah Ta'ala ni tu, dia boleh bagi kepada siapa yang dia kendaki, dan dia boleh tarik nikmat ni kepada siapa yang dia kendaki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam Quran ada kata, kepada sekalian orang yang bersyukur kami akan tambah lagi dan lagi kelebihan anugerah. Kepada orang yang tidak menghargai nikmat Allah, maka sedikit banyak Allah Ta'ala akan tarik nikmat tersebut, dan Allah azab dia dengan azab kehilangan dan penyesalan. Tadi dia kata, bila ditanya oleh malaikat apa cita-cita impian dia, hasrat dia dalam hidup dia, jawab dia kata dia nak jadi orang comel, kulit comel, hilang apa yang aku sangat dipandang jijik oleh manusia. Malaikat pun mudah kan? Malaikat itu pun menyapunya. Malaikat sapu gitu kan? Dan hilanglah sopoknya itu, berganti dengan kulit yang berwarna cantik. Jadi comel betul. Ni orang jadi jutawan jual apa kuputih lah, kuputih dah. Tapi rupanya banyak kalau ikut kajian dia kata alat yang boleh memutihkan kulit kita ni, dalam itu dia ada bahan kimia yang bahaya, nama merkuri tu. Merkuri ni orang letak dalam alat tu lah, alat tu dia pakai termometer. Adalah motor kaji naik ke dalam alat termometer tu ada merkuri tu, ada logam yang bentuk cair. Kalau pecah kena kita, bahaya. Dia boleh menyebabkan penyakit dah tu, bahaya. Merkuri ni. Jadi sebab tu lah bila campur dalam alat solek ni, jadi nipis kulit. Jadi orang yang pakar
alat soleh cantikannya nampak kesan cepat tu dah dari putih ada putih tu dah rupanya yang menipihkan kulit akhir kali menyebabkan bila dah lama tu dah jadi hitam pula, jadi berubah jadi hitam kulit hari tu nak bila ia soleh hari jadi hitam, jadi tak molek. Dia anak-anak muda, anak-anak sekolah tidak digalakkan lah pakai benda spray gitu tu dah benda spray untuk nak putih kulit hari. Selalunya putih kulit wajah kita dengan wudu lah atau paling ramai paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah suka bila berubah walaupun kulit dia hitam tapi dia banyak sapu muka yang dia hitam ni dengan alat solat wudu tu dah. Nabi mimpi wajah yang bercahaya-cahaya tu berjalan-jalan di dalam syurga. Tanya apa rahsia bila kata tak ada benda lain kecuali dia mengekalkan air semaya. Jadi gelap cerah hadis tuan-tuan, tidak ada nilai rahsia Allah kecuali orang yang beriman bertakwa. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok pun, tak pandai pada rupa parah, sebab hitam putih itu Allah Ta'ala yang cipta bagi ujian. Allah Ta'ala uji Bani Israel ni lah dengan warna kulit yang hitam, warna kulit yang tidak seperti orang ramai. Maka dia rasa hina. Malaikat pun kata mudah ya. Allah Ta'ala dia boleh kembalikan semula, sembuhkan semula penyakit tadi, dan Allah hilangkan sopoknya itu berganti dengan kulit yang berwarna cantik. Kemudian malaikat itu berkata pula, apakah harta yang paling engkau sukai? Malaikat tanya pula dia, dah boleh kulit comel, nak gapo lagi? Nak ayat kayanya Allah SWT. Jawabnya unta atau lembu. Perawi ni tak ingat sama ada unta ke lembu. Syok yang meriwayatkannya. Dia kata dia minta unta ke lembu. Dalam dua tu ya. Dia pun orang yang penyakit nampak tadi, dia beri seekor unta bunting. Dalam unta besar tu kan, ada tina pula, ada anak pula dalam perut. Ada berisi pula. Maknanya pegang orang 3 bulan boleh 2 ekor. Tak ekor jadi 2 ekor. Dah. Berkah Allah Ta'ala bagi. Kata malaikat itu, semoganya Allah berkatimu pada hartamu ini. Dia beri dia doa dah pula. Supaya Allah Ta'ala berkati. Ini antara amalan orang yang soleh tu bila saling hadiahi. Di samping tu juga adalah sentiasa berdoa tu. Orang yang beri, orang yang terima, kedua-duanya berdoa. Semoga Allah Ta'ala berkat. Kemudian malaikat itu datang pula kepada yang botok dan berkata, apakah yang paling engkau sukai? Jawabnya, rambut yang elok dan hilang daripadaku apa yang aku dikeji oleh manusia. Pergi kepada orang yang kedua yang diuji dengan penyakit tak temu rambut. Hanya dia nak gapo, tak ada benda lain kan? Dia nak rambut kan? Orang yang tak ada rambut, dia nak rambut tu kan? Itu manusia. Malaikat itu pun menyapunya, dan hilallah botoknya diganti dengan rambut yang elok. Malaikat sapu itu minta dengan Allah Ta'ala, maka tumbuh rambut. Kemudian berkata pula malaikat itu, apakah harta yang paling engkau sukai? Lain pada smart handsome rambut tu. Betul? Belum tengok. Boleh tak? Boleh maknanya boleh bojeng lah. Tadi tak ada rambut kotor. Ini Allah Ta'ala bagi rambut dah pula. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam Quran dia kata, kami uji kamu. Dunia ni tempat diuji. Uji dengan kekurangan, kemiskinan, penyakit. Dan Allah Ta'ala uji dengan kesembuhan, kekayaan, dengan rezeki yang melimpah. Semua tu adalah sebagai ujian belaka. Jadi ketika dia sakit pun diuji, ketika dia diberi kesembuhan pun dia diuji juga. Karena dunia ni, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin
Fama syuriba kafiran walau syurbata ma'in. Dan kata hadis Nabi kata sekiranya dunia ya Allah Ta'ala ciptakan dengan pelbagai isinya ini, kalaulah mahal di sisi Allah Ta'ala, nescaya walaupun seberat kepok nyamuk, mana yang berharga di sisi Allah, walaupun seberat kepok nyamuk sekalipun, maka Allah Ta'ala tak akan bagi kepada orang kafir minum walaupun setengah air. Sebab dunia ni kan ada apa-apa di sisi Allah. Dia bui, dia ambil. Dia bui, dia ambil. Kerana dia nak uji ya. Tak ada go pun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu dia bagi. Al-Hadis ni, dia tanya, nak dia nak nyakit kulit tu sembuh. Allah Ta'ala bagi sembuh. Tiap tawar lagi. Baru sembuh nyakit kulit ni, nak apa lagi malaikat? Nak untung. Ada untung tu kan. Nyakit botok pula. Nak apa? Nak rambut dia kata, wicomel, handsome. Maka Allah tumbuhkan rambut. Pada nak apa lagi? Nak lembu. Maka lebih lembu pula. Allah. Nikmat bertubi-tubi yang Allah Ta'ala bagi. Kita bangkit bangun daripada tidur. Kita tak minta pun Allah Ta'ala bagi nyawa. Kemudian dia bagi boleh pakai sarapan. Dia bagi sihat, boleh pakai pakaian sendiri. Banyak nikmat anugerah daripada Allah Ta'ala diberi, mencurah dia dalam kehidupan kita. Kemudian berkata pula malaikat itu, harta apakah yang paling engkau sukai? Jawab dia lembu, orang botak ni. Dia pun diberi seekor lembu bunting. Kata malaikat itu, semoganya Allah memberkatimu pada hartamu ini. Lembu tu pun bunting juga tuan-tuan. Ada anak juga. Jadi didoakan pula oleh malaikat, semoga lembu tu dapat lahir anak dan mengayuh ke orang yang penyakit botak ni. Sesudah itu malaikat itu datang pula kepada si buta dan berkata, apakah yang paling engkau sukai? Jawab si buta, supaya Allah Ta'ala kembalikan pemandanganku dan dapat aku melihat orang. Malaikat itu pun menyapunya dan kembalilah pemandangannya. Kata malaikat itu, apakah harta yang paling engkau sukai? Jawabnya kambing. Dia pun diberi seekor kambing bunting. Ternak mereka yang berdua tadi telah membiak, dan yang ini pun demikian juga. Yang seorang telah mempunyai sebuah lembah dari unta, dan yang seorang sebuah lembah dari lembu, dan yang seorang lagi sebuah lembah pula daripada kambing. Ini berkat daripada doa malaikat ni. Ketiga-tiga orang ni jadi jutawan apa tu? Seorang jadi saudagar unta, seorang lagi saudagar lembu. Yang ketiga saudagar kambing bigi. Kaya lah tiga-tiga. Asalnya sesuatu mepeh tiga-tiga ni. Asalnya dipandang hina oleh manusia. Jadi yu'azzu man yasha wa yudhillu man yasha. Di tangan Allah SWT kemuliaan, dan di tangan Allah SWT juga kehinaan. Kalau Allah SWT nak muliakan kita, kelip mata yang muliakan kita. Tiba-tiba tanah kita beli tu 10 tahun lepas kena jalan, orang pun bayar juta-juta tu dah. Orang kaya kita betul, kelip mata tu. Tapi semua tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada kita bersyukur atau sebaliknya. Kemudian malaikat yang dahulu, malaikat yang sama juga itu pun datang kepada bekas si sopok tadi, penyakit kulit, dalam rupa dan keadaannya, dan berkata malaikat, malaikat Maria ni, dia pun kata, saya seorang miskin, sesungguhnya perbekalan saya telah habis semuanya dalam perjalanan. Jadi malaikat ni nyamar, jadi seorang yang miskin, seperti mana orang yang penyakit sopok, penyakit kulit tadi asalnya. Jadi dia tiada siapa tempat saya mengadu pada hari ini selain Allah dan Tuhan. Dengan nama Allah yang telah memberi tuan kulit yang cantik, saya pinta kepada Tuhan, berilah saya seekor unta tunggangan supaya saya sampai ke tempat yang saya tuju. Jawab saudagar unta, yang perlu ada banyak. Allah minta maaf, dia kata,
Oh, bini ambo pun nak pakai duit, anak-anak pun nak pakai duit. Tak dia lupa dah tu dah. Ada dia kata, nak pergi kedai mo dia kata. Kawan pun banyak lagi keperluan. Yang perlu ditunaikan. Ni pelanggan saya kaya. Bila nak pergi, maka dia kira. Leh dia kata mudah-mudah. Kata malaikat itu pula, seakan-akan saya kenal tuan. Malaikat nyamar ni dia kata, supaya yang kenal. Malaikat dia kata, supaya kenal. Bukankah tuan dahulunya sopok dipandang jijik oleh manusia, seorang yang papa, kemudian Tuhan telah kurniai dengan berbagai nikmat ali. Jawab si sopok ali, harta ini ku pusakai daripada ibu ayah, orang yang kaya dulu, besar dia kata, dari yang besar. Jadi dia kata, ada, tak ingat dah, lupa kulit dah tu dah, kacau lupa kulit dah, tak ingat dah sampai dia miskin dulu. Dia kata, ni main mana, mak ayah ambon, dia kaya sak, dia kata dah. Jadi dia lupa dah. Malaikat pun nak dengan izin daripada Allah, tapi dia bila malaikat tu nyamar di rupa fakir miskin, dia kecek lawa tu kan. Dia autar, dia pusing. Kata malaikat itu, kalau engkau berdusta, Allah akan mengembalikan engkau seperti sedia kala. Malaikat kata, kalau berlawak, jaga. Allah Ta'ala maha mengintip. Allah Ta'ala ni sifat dia menyaksikan segala amalan yang dilakukan oleh manusia. Tajuk kita tajuk pengintipan. Allah Ta'ala tu tengok. Jangan lupa, kerana Allah Ta'ala tak pernah lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak pernah lupa dan tak pernah tidur. Manusia dia tak hanya lupa. Manusia ni mudah lupa. Melayu mudah lupa dia. Glamour betul Mahathir pun jadi pegangan dalam kehidupan kita, jangan lupa daratan. Kemudian malaikat itu datang pula kepada bekas si botak seperti rupa dan keadaannya, dan berkata seperti katanya terhadap bekas si sopok tadi, dan beroleh jawab sebagainya jawapannya itu juga. Kepada orang yang kedua, botak gitu juga. Kata malaikat itu, jika engkau bohong, Allah akan menjadikan engkau kembali seperti asal. Kata malaikat. Kalau berlawak, Allah Ta'ala akan balas bagaimana asal. Kita sambung mula tu. Kalau baca ni panjang lagi. Bagaimana malaikat dijumpa orang yang ketika pula di buta tu pula. Ada soalan? A'udzubillahi sama'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya dunia ini adalah pentas ujian. Jangan kau uji kami ya Allah dengan ujian yang berat sehingga kami lupa daratan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Jazakumullah khairan. Terima kasih.